Rumah ni nama aku. Tak ada sebab nak kena lelong. Dan tak ada sebab kalau daddy kau tak tolong, kami boleh merempak kat tepi jalan. Daddy ikhlas nak tolong. Tapi kenapa aunty nak marah pula? Kalau kau dah bodoh, kau jangan pula nak bodohkan orang. Kau jangan cakap pasal ikhlas. Kalau hati kau dengan daddy kau sama je hitam. Tak kisahlah aunty nak cakap apa pun. Yang penting, Rin akan jadi menantu aunty juga. Pasal kek je pun. Tak payahlah nak marah Rin teruk-teruk macam ni. Betul. Mama kamu ni emosi sangat. Bukan boleh sentuh langsung pasal menantu itu. Mula naik angin. Ini belum lagi naik angin, bang. Saya kalau naik angin, macam ni. Kau suka sagap makan kek? Nah. Bukan sagap. Makanlah, makan. Makan. Pecah dah tu. Apa kalau buat? Kau mak setan. Kau jangan datang sini. Aku tolak muka kau kan. Mak, dah lah. Jangan dah dia nak ada harga ni. Ni, ini amaran untuk korang berdua ya. Kau jangan lagi sakitkan hati dia. Kau kacau hidup dia. Mati aku kerjakan kau. Ros, kau kena lakukan. Macam mana? Kau jangan cakap pasal dengan aku. Habis kamu terjegat lagi ni buat apa? Balik, Chan. Balik, Azri! Sekarang bukan kek ni je aku tolong kat muka kau. Dengan pisau ni aku jolok muka kau. Balik, Chan. Balik! Jangan buat perangai lagi ya. Kau baru aku longok kat muka kau. Kok kau insaf? Kau nak mati? Ya!